You tahu tak kita nak makan dekat mana? Kita nak berbuka puasa dekat mana ni? Aku tak ingat lah jalan dia. Aku tak ingat. Tapi kita tengoklah dekat mana aku makan puasa. Okay, depan sikit. Dekat situ. Dekat situ aku makan. Cafe Sungai Derga. Harga dia memang murah-murah, ya ampun, murah sangat. Tapi bila murah ni, you jangan expect ada seafood. Dia macam makanan orang dulu masak. Macam tu. So aku dah sampai. Guys, sekarang kita cari. Okay, dah sampai. Cari parking. Itu aku dah pernah main. Kami dah pernah main dah sini untuk sama birthday saya. Okay. Dia dah pernah main dah untuk sama birthday saya dekat boat tu depan tu. Sekarang kita main lagi tu. Happy birthday to Tasha. Contoh makanan yang aku ingat lah, ada keladi, ada rebung, ada toge kerabu, kerabu toge, tu ada ulat-ulaman. Makanan yang kita basic lah kita makan dekat rumah yang mak kita masak. Lepas tu ada juga mi goreng, gulai tu, gulai apa tu? Gulai rebung, gulai apa tu? Cari surau ya. Ni surau laki. Belakang lah. Okey, dah bayar dah. Terima kasih ya. Dah macam kenduri ya. Kita nak makan kenduri. Sebab ni buffet tau. Murah je. So, satu kali RM15. Bestnya vibe ni. Okay, kita tengok dalam tu ada apa. Terlalu kot ni tadi. Dulu sebelum saya berbuka puasa, makan tembikar. Saya makan tembikar tadi. Kita cari dulu pot kita nak duduk. Sekejap. Mak Syed nak ni, Mak. Nasi ya? Ini ada 2 pinggan.